Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hafiz Omar. Hari ini hari Jumaat 24 April. Dan hari ini kita akan meneliti carta euro dan pound Britain untuk mengenal pasti potensi hala tuju pasaran. Seperti yang dapat dilihat, mata wang Eropah terus berada di bawah tekanan dan keadaan yang sama turut berlaku kepada pound yang telah jatuh di bawah julat 1.3480 sehingga 1.3485. Ini menunjukkan bahawa pasaran penurunan mungkin akan memperoleh momentum dalam masa terdekat dan potensi kenaikan pound kelihatan agak terhad. Semalam pedagang menerima data bercampur-campur mengenai aktiviti perniagaan di zon euro bagi bulan April. PMI pembuatan meningkat kepada 52.2, manakala PMI perkhidmatan susut daripada 50.2 kepada 47.4 sekaligus menolak indeks komposit di bawah paras ambang 50 mata kepada 48.6. Data ini memberi tekanan tambahan kepada euro. United Kingdom turut menerbitkan laporan serupa pada hari Khamis yang menunjukkan pertumbuhan dalam PMI pembuatan dan perkhidmatan. Walau bagaimanapun, statistik tersebut tidak membantu sterling untuk kekal di atas sempadan bawah julat mendata yang luas. Di pihak Amerika Syarikat pula, PMI pembuatan meningkat kepada 54.0 dan PMI perkhidmatan juga naik daripada 49.8 kepada 51.3. Penerbitan data yang positif ini menyumbang kepada kenaikan dolar. Berhubung perkembangan di Timur Tengah, keadaan kelihatan sedikit reda selepas Iran merampas dua kapal kargo di Selat Hormuz. Walaupun selat tersebut masih ditutup, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump telah meredakan sedikit retorik agresifnya dengan hanya menyatakan bahawa jika tiada perjanjian dicapai, Amerika Syarikat akan meneruskan tindakan ketenteraannya terhadap Iran. Serangan ini mungkin menyasarkan infrastruktur tenaga sekaligus menimbulkan kebimbangan terhadap kemungkinan peningkatan ketegangan. Amerika Syarikat terus mengerahkan kekuatan tenteranya di rantau itu yang menunjukkan kemungkinan konflik ini akan terus memuncak. Dalam persekitaran ini, dolar terus mengukuh manakala aset berisiko semakin kehilangan momentum. Selain itu, harga minyak turut meningkat dengan WTI menghampiri paras 100 US dollar setong dan Brent melepasi paras tersebut. Sekarang mari kita lihat kalender makroekonomi hari ini. Ia menampilkan data jualan runcit United Kingdom bagi bulan Mac yang dijangka tidak menunjukkan pertumbuhan bulanan dan mencatatkan penurunan dari tahun ke tahun. Jerman pula dijadualkan mengeluarkan data iklim perniagaan, keadaan semasa dan jangkaan ekonomi bagi bulan April. Bacaan ini berkemungkinan akan disemak memandangkan situasi di Timur Tengah dan krisis tenaga yang berterusan sedang memberi tekanan besar kepada ekonomi Jerman. Pada lewat hari, pedagang perlu memberi perhatian kepada data University of Michigan mengenai sentimen pengguna dan jangkaan inflasi. Walau bagaimanapun, bacaan yang dijangka diterbitkan itu tidak mungkin mencetuskan volatiliti yang tinggi sebaik sahaja diumumkan. Oleh itu, tumpuan peserta pasaran berkemungkinan akan kembali kepada konflik Amerika Syarikat-Iran. Tiada perbincangan atau kenyataan besar dijangka berlaku dalam masa terdekat. Ketiadaan berita boleh memberi kesan negatif kepada pasaran kerana ketidaktentuan yang meningkat mungkin akan memberi tekanan tambahan kepada aset berisiko. Oleh itu, adalah wajar untuk berhati-hati dengan pembelian. Mungkin lebih baik menunggu isyarat yang lebih jelas sebelum membuat keputusan dagangan. Beralih kepada analisis teknikal, carta 1 jam euro US dollar menunjukkan bahawa peluang penjualan boleh muncul selepas false breakout pada 1.1691 dan 1.1714 atau semasa lantunan pada 1.1736 dengan sasaran pergerakan 20 sehingga 25 pips. Potensi kemasukan pembelian pula boleh dikenal pasti selepas false breakout pada 1.1666 atau 1.1645, manakala pembelian semasa lantunan akan relevan pada 1.1619 dengan sasaran pembetulan intraday sebanyak 20 sehingga 25 pips. Bagi pound Britain pula, kenaikan yang diikuti false breakout pada 1.3480 akan mencetuskan isyarat penjualan yang berpotensi menolak sterling turun ke 1.3446. Penembusan dan pengukuhan di bawah paras ini boleh menolak harga ke 1.3416 dan berpotensi membuka laluan ke 1.3381.
Pada paras ini, saya mencadangkan agar pembelian dipertimbangkan di rebound. Sekiranya aktiviti penjualan kekal lemah pada 1.3480, kemasukan penjualan boleh dibuat pada 1.3514 selepas false breakout atau pada 1.3551 di rebound dengan sasaran pergerakan 30 sehingga 35 pips. Peluang pembelian boleh muncul pada 1.3446 selepas false breakout atau pada 1.3416 dengan sasaran pembetulan intraday sebanyak 25 sehingga 30 pips. Sekian video analisis dari saya Hafiz Omar dan semoga berjumpa lagi.